Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ini berkenaan minyak wangi. Ramai yang suka pakai minyak wangi kan? Memang anda pun ada pakai minyak wangi kan? Tapi minyak wangi ni tahu tak macam mana cara yang betul kita pakai ataupun kita gunakan? Ada ramai yang masih lagi tak tahu macam mana caranya nak pakai minyak wangi. Apa yang mereka buat? Dia beli minyak wangi yang jenis spray tu, masa nak pakai tu dia spray saja macam ni, spray dekat baju semua. Itu adalah cara salah. Ataupun dia beli yang minyak wangi yang jenis calit yang roll-onnya, dia beli minyak wangi itu dia calit je atas. Sebenarnya itu adalah cara yang salah. Dan kalau kita gunakan minyak wangi macam tu, dia harumannya dia akan cepat habis, cepat kering. Sebab tu kita biasa akan kata bila kita spray macam ni dekat baju dia tak tahan. Dia tak tahan lama, dia mungkin tahan sejam ataupun 2 jam Jadi, apakah cara yang betul untuk gunakan minyak wangi? Okey, jom ikuti video penuh. Okey guys, cara yang betul kita gunakan minyak wangi jenis spray ke ataupun jenis yang roll-on ataupun yang jenis yang calit ke, caranya mudah saja sebenarnya. Badan kita ni dia ada titik nadi yang tempat mengeluarkan haba, iaitu pergelangan tangan dekat sini 1, 2 dan juga sini 3 dan juga 4. Kalau tak percaya, letak tangan macam ni, tengok akan rasakan haba. Ataupun letak dekat sini memang akan rasakan haba dan juga ada nadi berdenyut. Jadi bila kita gunakan di tempat-tempat ni, bau minyak wangi itu dia akan tahan lebih lama dan minyak wangi itu naik bau dengan lebih aroma. Contohnya lah ni minyak wangi yang biasa aku pakai ni. Cara aku pakai simple je, buka. Okey. Calit sini. Okey. Calit saja macam ni. Okey, satu calit. Dan calit sini sikit, sapu. Okey, dah. Tutup. Gosok supaya dia rata. Lepas tu sapu sini. Sapu je sini. Jadi dia lebih jimat dan baunya lebih aroma. Sebab apa? Sebab bahagian-bahagian ni semua dia mengeluarkan haba. Jadi bila minyak wanginya kena di titik yang mengeluarkan haba tu, wangian ataupun aroma minyak wangi tu dia akan lebih aroma ataupun lebih wangi. Jadi guys, kalau anda adalah peminat minyak wangi aku dah sediakan minyak wangi dekat sini, minyak wangi yang beh-beh Adalah dalam 4-5 minyak wangi. Ada yang jenis yang roll-on ataupun yang calit dan ada juga yang jenis spray yang boleh tahan sehari suntuk dan harganya berbalik, memang murah, boleh dapatkan dekat sini. Okey guys, kita jumpa lagi di video seterusnya, tapi jangan lupa like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang menarik dan juga berinformasi. Salam guys, jumpa lagi.